wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa komited untuk memperkukuh institusi pengajian Al-Quran negara termasuk Darul Quran sebagai teras pembangunan modal insan hufaz yang berkualiti, berautoriti dan relevan dengan keperluan semasa. Selaras dengan peruntukan Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 iaitu Akta 2 serta keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Mei 2009, sekiranya Darul Quran dinaik taraf sebagai sebuah universiti, ia hendaklah diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Pengajian Tinggi dan tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti iaitu AUKU. Dalam konteks pendidikan tinggi negara, penubuhan universiti awam baharu perlu selari dengan hala tuju strategik yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Justru, Darul Quran akan kekal berada di bawah kawal selia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi memastikan ia terus unggul sebagai institusi tahfiz kebangsaan yang khusus, berfokus dan berautoriti serta mampu memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan ummah. Bagi mengukuhkan kemampanan Darul Quran, kerajaan melalui JAKIM telah melaksanakan pelbagai inisiatif, antaranya melalui program kolaborasi strategik dan universiti awam dan institusi pengajian tinggi Islam yang diiktiraf. Pendekatan ini membolehkan lepasan Darul Quran melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah dan pasca siswazah tanpa menjejaskan identiti teras Darul Quran sebagai institusi tahfiz. Kerajaan berpandangan bahawa pendekatan kolaboratif ini adalah lebih pragmatik, berfasa dan berimpak selari dengan aspirasi pembangunan pendidikan Islam negara serta memastikan kualiti para pelajar terus terpelihara. Antaranya sejak tahun 2000, Darul Quran telah melaksanakan program persijilan tahfiz Al-Quran JAKIM UIAM yang membolehkan lepasan program persijilan tahfiz Darul Al-Quran yang memenuhi syarat melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam pelbagai bidang pengajian yang ditawarkan. Melalui laluan persijilan ini, lepasan tahfiz Darul Quran bukan sahaja berpeluang menyambung pengajian dalam bidang Al-Quran dan pengajian Islam, malah turut merangkumi bidang profesional dan multidisiplin seperti perubatan, pergigian, perundangan, kejuruteraan dan lain-lain bidang tertakluk kepada syarat kemasukan universiti. Sehingga tahun 2024, seramai 2,403 orang graduan program persijilan tahfiz Darul Quran telah direkodkan melanjutkan pengajian di pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam pelbagai bidang melibatkan peringkat diploma dan ijazah. UIAM merekodkan bilangan graduan tertinggi diikuti oleh Uniten serta beberapa IPT lain termasuk Universiti Teknikal, Institusi Pendidikan dan Politeknik. Perkembangan ini menunjukkan bahawa lepasan tahfiz Darul Quran tidak terhad kepada bidang keagamaan semata-mata, malah turut menyumbang dalam sektor profesional seperti kejuruteraan pendidikan dan lain-lain. Pendekatan kolaboratif ini memanfaatkan kekuatan institusi sedia ada dan mengelakkan pertindihan fungsi serta memastikan kualiti akademik yang konsisten dan diiktiraf. Kehadapan, insya-Allah kerajaan melalui JAKIM akan terus menilai peluang kerjasama strategik baharu yang sesuai, berimpak, tertakluk kepada keperluan, keupayaan institusi dan kepentingan pendidikan tahfiz negara. Terima kasih. Baik, saya jemput Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Muhammad Timbalan Menteri. Sebagai rakyat yang ingin melihat institusi tahfiz diperkasa dan khususnya sebagai alumni di Darul Quran sendiri, Timbalan Menteri, saya rasa agak kecewa mendengar jawapan tersebut di mana kerajaan masih terikat dengan keputusan Kabinet tahun 2009. Masa sudah berlalu. Dengan jawapan Timbalan Menteri, jika di peringkat persijilan, ijazah yang akan dikeluarkan oleh universiti-universiti berikut tersebut bukannya di Darul Quran, kenapa tidak Darul Quran kerajaan mewujudkan akta khusus untuk Darul Quran sebagaimana Aswara, sebagaimana IPG dan keterikatan dengan KPT tidak menjadi alasan. MAWIP pun ada universiti kolejnya sendiri. Kenapa tidak JAKIM? Terima kasih Timbalan Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas untuk soalan tambahan. Kerajaan sentiasa terbuka untuk menilai sebarang cadangan berdasarkan keperluan semasa. Pewujudan Darul Quran di bawah satu akta khusus memang berpotensi memberikan kejelasan dari sudut tadbir urus, kuasa otonomi dan hala tuju, kejelasan dari sudut tadbir urus, kuasa otonomi dan hala tuju
institusi dalam jangka masa panjang. Akta khusus akan membolehkan Darul Quran membangunkan struktur pentadbiran, kurikulum dan sistem jaminan kualiti yang lebih tersendiri serta selari dengan keperluan unik pendidikan tahfiz. Walau bagaimanapun, implikasi terhadap penyelarasan dengan ekosistem pendidikan tinggi negara, keperluan pematuhan piawaian akreditasi serta perubahan struktur pelaporan perlu diteliti secara mendalam. Sebaliknya, pendekatan pemerkasaan berfasa melalui kerjasama strategik sedia ada menawarkan fleksibiliti yang lebih tinggi dengan risiko pelaksanaan yang lebih terkawal. Model ini membolehkan Darul Quran menumpukan kepada pengukuhan trust institusi sambil memanfaatkan kepakaran, pengalaman dan sistem jaminan kualiti universiti rakan. Bagi tempoh yang panjang, pendekatan ini dilihat lebih realistik dan berimpak khususnya dalam memastikan kualiti graduan terus terpelihara tanpa menjejaskan autonomi fungsional Darul Quran sebagai institusi tahfiz di bawah JAKIM. Saya harap jawapan saya membantu. Terima kasih. Baik.